Tak pandangan daripada Encik Nazar sendirilah yang berada dalam bidang ini. Kecaknaan kita sebagai rakyat Malaysia belum berada pada tahap yang kita rasa dan kita boleh banggakan. Jadi apa mungkin impak kalau kita tidak mewar-warkan, kita tidak meningkatkan kesedaran itu? Impak terhadap alam sekitar, ekosistem dan sebagainya. Silakan. Terima kasih. Okey, sebab tu di sini KDB bersama dengan Sinar Bestari, kita bersama adik-adik kita. Sebab inilah generasi yang kita ingin bentuk supaya Betul. kita akan settle kemudian. Yang kita mengharapkan mereka. Okey, kita kena cakap bahasa diorang. Kita kena tahu dalam roadblock letaklah cerita Lestari, Waze macam mana nak urus, bila main PUBG ke, Mobile Legend ke, mestilah tahu. Kita kalau kita tak tahu bahasa diorang, sambil-sambil tu kan adalah macam mana kita nak berkomunikasi dengan diorang. Bagi saya bahasa diorang, kalau kita cakap bahasa kita, diorang tak faham pun tak baik kan. Betul. Diorang tak faham. Jadi komunikasi ni kalau tak faham, susah. Gagal. Tak sampai. Diorang bercakap slay tak slay, I pun tak tahu kan. FOMO, diorang tahu. kan? FOMO. You ni FOMO lah, kita tak tahu apa. Tapi you tahu. That's why bagi kita, teknologi kita dah ada. Industri ni kita tahu. Tapi yang kita nak, Malaysia jauh. Tapi kita percaya adik-adik kita yang muda ni boleh mengubahnya. Yeah. Kita akan support adik-adik kita ni sepenuhnya untuk membawa Malaysia ke the next level. Betul, betul. Bagi saya tak ada isu. Kita dah ada semua platform. Apa nak buat semua dah ada. KDB pun dah buat plan nak buat waste to energy incinerator yang besar yang boleh menguruskan 2,000 tan lebih waste bakar jadi elektrik. Banyak, kita cuma nak kesediaan adik-adik kita untuk berubah. Ya. Ejen perubahan kepada masyarakat negara. You yang mengubah, bukan kita lagi.